Putra Gelap dan F. Ini main ini rumah main yang sebenar. Ya, sebab tu yang menganggap. Jadi kita boleh cuba yang sebenar. Syarat pengecut. Takutnya. Lebih lah. Kenapa patung? Hidup terbiasa nak berjurah menaklukkan benda. Oh, tolonglah ya Lolo tu. Puau hantu. Kepala bapak kau. Hana jadi kuat. Saya cakap keluar. Dahlah tu. Hantu tu takkan muncul sebab awak ni tak munculkan lapangkan. Hantu boleh takut. Saya ingatkan kita ada tadi. Semua ni salah awak. Tak tahu kirasnya pergi ke bawah mana. Saya redu. Awak yang redu. Awak okey kuat. Hai. Tempat ni pagar hantu. Awak tahu kan? Ia tempat yang dikelap. Nama saya ialah Bel-Bel-Bera. Tempat ni gelap. Awak diberi penghormatan untuk panggil saya Putra Gelap. Hantu yang kita ingat. Hantu lama ni. Hantu. Betul ke? Kecilnya dia. Blade lemah akan laku. Jadi orang yang lari yang kami nampak tadi tu ialah Balai Udin atau Mani Bagai dalam yang Roy dan... Kalau nak jaga di stadium, lebih baik awak lari. Hinggalah Saya takkan lari dari awak. Ya, saya akan kalahkan Putera Gelap dengan ice paper saya. awak besar lagi. Distraction bell. Lihatlah B milik Putra Gelap. B milik Putera Gelap ni. B tu pun kecil. Awak rasa awak boleh kalahkan saya dengan B kecil macam tu? Awak rasa kuasa B lagi kuat cuma sebab ia lagi besar? Ya, sebab awak nak belum makan tu mas nak makan yang lagi. Bellfire saya akan kalahkan dan awak akan putus mata saya. Sekarang bersedia. Tirai dan jiwa. Wow, siapa tu? Apa benda ni? Awak akan musnah nanti. Awak cuma boleh bersiap sedia je. Alung, hai dan 3, 2, 1. Ayo! Hancurkan! A few moments later.